Dah 35 tahun duduk kat sini. Baru tahu ada rumah dekat belakang. Bila hari ni bila kita ziarah rumah dia, baru kita tahu. Belanja bulanan 100 makan. Belanja, tu saya fikir tadi 100 cukup untuk makan. Belanja bulanan 100, belanja sewa 200. Bil api dan 50. Buat upatan dia lagi. Kita terpaksa berjalan lah. Berjalan untuk ke laluan yang agak kecil ni lah. Agak sempit sikit. Ke rumah ni. Jadi ditemani oleh ustaz-ustaz daripada masjid tadi. Jadi jom, tu dia. Dah sampai. Cik, nama apa cik? Nama saya Rosli. Rosli. Cik Rosli. Kerja sekarang? Tak. Dah tak kerja dah. Saya kerja dah 65 tahun dah. Dulu kerja apa? Dulu kerja komplek tu lah. Rakan muda belakang. Komplek rakan muda. Oh, kita tanah sendiri ni. Ni tanah sewa ni. Saya sewa. Sewa ni sewa. Sewa. Allah. Berapa boleh tahu berapa sewa ni? Sewanya 200 je. 200 sekali rumah lah. Daripada 18 tahun duduk sini sampai sekarang lah 60 ribu. Oh, iya. Daripada umur 18 tahun. 18 tahun. Oh, berapa 7 tahun? Yelah, daripada umur 18. 7 tahun. 5 tahun lah. Kenapa tak nak pindah? Sesuai sini. Dekat masjid kan. Macam rumah. Kalau nak tinggalkan rumah ni nak balik kampung pun tak ada. Kampungnya mana ni? Kampungnya ke Tanjung Perak. Tanjung Perak. Tidak, dah berhenti kat kompleks tu bulan-bulan belanja macam mana? Oh, anak bagilah. Oh. Sewa 200. Belanja api elektrik semua? Dalam 50 lah. 50. Belanja makan bulan-bulan? 100 bulan. Makan orang kampung. Sumbangan sikit kepada kami. Semoga dapat bantu sikit. Okey, dipermudahkan bulan Ramadan 10 malam terakhir ni. Apa perlu bantu, just beritahulah. Dengan mengurus ke apa. Okey, Pak Cik Rosli, saya doakan Pak Cik sihat, boleh beribadat bulan Ramadan ni. Sambut raya dengan keluarga. Sampaikan salam saya dekat Pak Cik. Moga berkat. Terima kasih banyak Pakcik. Okey, sama. Jumpa lagi. Tak apa Pakcik. Tak apa Pakcik. Tak apa. Terima kasih.